Kipas ni bukan ada angin je, tapi dia ada wap air juga. So tak adalah korang panas kan. Sejuk je. And kalau korang tengok dekat sini kan, dekat sini kalau korang tolak ke atas, dia akan naik dia punya level tu, ataupun dia punya speed. Sampailah ke speed 100. Lepas tu kalau korang biar sekejap, nanti dia akan display level bateri. And let's say korang takut dia punya air ni cepat habis kan, korang boleh tekan button ni. Kalau korang tekan button ni, dia akan on off. Kejap dia akan on, kejap dia akan off, kejap dia akan on, and kejap dia akan off dia punya air tu, so that boleh jimat air yang ada dekat dalam dia punya tangki ni. Kalau kau nak off pun boleh juga, tekan je button ni lagi sekali, dia akan off and just ada angin je. Lepas tu dekat bahagian belakang ni, dia ada charging port type C dekat situ untuk korang nak charge, ataupun dekat sini kalau kau nak off, korang just tolak je macam tu, dia akan off. Ok, aku onkan dekat sini. Lepas tu tekan dekat bahagian bawah ni, dia akan keluar dia punya wap air tu. So sejuk lah sikit kan. Tak adalah panas. Nampak rambut aku? Nampak kuatnya kipas ni sampai rambut aku pun dia boleh terbang-terbang macam tu. Ni baru speed berapa? Ni tak full lagi. Kita tolak sampai habis. Ni speed 100.